Ramadan tiba, Episod 2 kita pergi berbuka puasa di masjid sekitar ataupun surau sekitar Damansara, Kuala Lumpur. Alright, so plannya maybe hari ni kita nak pergi ke salah satu surau dekat area Kota Damansara, Section 9. Katanya dekat situ meriah juga, ramai orang buka puasa kat sana. So aku pun tak pernah buka puasa kat sana. Suggestion daripada adik aku. So we'll see macam mana keadaan dekat sana. Kita tengok apa aktiviti kita boleh buat. And again, new day, new vlog. Please subscribe. Let's go. Alhamdulillah dah sampai. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Sebelah ada international school Aku baru tahu. Surau Ulum. Yup. No, tengah malam narik sikit. Okay, Caleb. Bangun tidur. Muka ganas je. Wah, lawa jugalah Surau Ulum ni. Surau moden, cantik. Kerana tengok orang beramai. Haha, ngam-ngam buka lampu pula. Lawa. Tempat duduk berluas, menarik. Alhamdulillah. Air ada. Pre-buka bersama my brothers dengan Khalid. Happy berbuka everyone. وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Alhamdulillah, suasana berbuka kat sini ramai guys. Lauk pauk dan air sirap. Bismillah. Sama nak pergi bazar lagi tak ada mood.
Alhamdulillah dapat nasi, dapat sayur kacang hijau dengan ayam masak merah atau masak sambal. Ada kerang? Oh, sayur dah ada kerang rupanya. Dang. Alhamdulillah. Bismillah. Boleh Kak. Amin. Abang Ali puasa ke? Baguslah. Bermasa Allah tidak menciptakan semua itu melainkan adanya faedah dan kegunaannya yang sebenar. Ia menjelaskan ayatnya, yakni tanda-tanda kebesarannya. Satu persatu la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Alhamdulillah settle dah tadi kita buka. Lepas tu settle kita buka, kita tadi ada solat gerhana bulan. Hari ni gerhana bulan pukul 7.33 tadi. So kebetulan lepas buka tadi kita terus solat gerhana bulan, terus sambung tarawih. Ini kali kita all out full blast punya ibadah. Kita cuba, insya-Allah semoga Allah terima amalan kita, ibadah kita untuk bulan puasa ni. And apa yang kau tengok tadi itulah yang aku boleh share. So I hope you guys enjoy video kali ni. Jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga komen, share and like kalau kata korang suka video ni. And I see you on the next one. Ramadan Mubarak. I see you. Assalamualaikum. Gerhana matahari pula, gerhana bulan, tapi sebab sekarang dah pukul 10, gerhananya tadi pukul 7.30, dah jadi full moon balik dah. Semasa nak balik, adik-adik semua kita sekali alhamdulillah kali ni dapat kumpul. Ya, dah tunjuk dah Cat, dah tunjuk. Gerhana awan. Gerhana awan? Bukan gerhana bulan. Dilindungi awan. Oh, okey, gerhana bulan dilindungi awan. Nah, Asyik punya term pun baik. Pandai cover. Pakai tie memang pandai. Okey, budak-budak pakai tie memang pandai. Abang Ali best tak tarawih dekat sini? Lama tak? Next time nak ikut tak? Abang solat lama abang dapat ni. Dapat apa tu? Dapat kuih. Abang Ali next time nak ikut lagi tak? Nak pergi lagi tak? Nak ke nak? Nak. Nah, okey. Adik suka tak? Adik okey? Adik bangun tidur. Okeylah. Tu dia. So kita pun nak balik, on the way balik masing-masing. I see you on the next one. Cik.